kebetulan lah dia letak tangan belakang Umi kan. Umi dia ke depan tak. Sebab dia letak tangan ke belakang Umi kan. Dia depakan tangan ni. Nampak tengok. Sebab ada barang Kita belakang. bukannya romantik sangat sebenarnya. Macam romantik. Macam dia tak tangan belakang. Yelah, dia jealous lah. Anak dia tak pernah buat dengan dia tu. Nanti mak kata apa dia beranak dia. Bukan, Umi daripada Umi badan dia ke depan je. Sebab tak selesa lah kan. Bonjol kat belakang Umi tu kan. Tapi Umi kata nak tinggal tempat Umi lah. Umi dah rasa rindas. Kena cari welfare ni. Dah macam siap pula ni. Kan? Kalau nak dia duduk belakang kena cari welfare. Sebab anak kita biasa selesa dari kecil. Dia orang tak biasa berimpit. Betul, kalau kursi yang nombor second row tu 2, sendiri-sendiri punya kursi, dia boleh sandar, dia boleh lunjuk kaki ke, benda tu, kursi tu boleh baringkan macam seat apa ni, Ogawa tu. Yalah. Betul, orang nak lalu pun, nak keluar pun tak payah kacau dia, tak payah lipat-lipat kursi. Kita tak boleh nak Lalu. kata dia tau.